Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bunga raya dihinggap kenari bersama melati di tepi muara. Izinkan saya perkenalkan diri sebagai tanda pembuka bicara. Perkenalkan, nama diberi Nur Arissa binti Muhammad Fahmi. Saya berumur 15 tahun dan saya merupakan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Abdul Samad. Kod sekolah saya ialah NEA 2053. Pada hari ini, saya akan mengulas sebuah novel yang sangat menyentuh hati dan membuka mata tentang hakikat kehidupan dan kematian. Novel yang saya pilih ialah novel Dicekik Sakarat karya Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin dan Dr. Farhan Hadi. Novel ini diterbitkan oleh Putih Press yang mengandungi sekitar 358 halaman bercetak. Novel ini juga diterbitkan sekitar tahun 2018. Hadirin sekalian, novel ini mengisahkan konflik dalaman seorang anak perempuan bernama Marjan atau lebih dikenali sebagai Ijan yang berdepan dengan ayahnya sendiri, iaitu Apak. Watak-watak yang ditampilkan dalam cerita ini memainkan peranan penting dalam menghidupkan jalan cerita. Setiap watak membawa emosi, luka dan harapan yang tersendiri. Kisah bermula apabila ayah Ijan dipenjarakan selama 15 tahun. Namun, penjara itu bukanlah hukuman yang sebenar. Kerana hakikatnya, dia pernah melakukan pelbagai kesalahan terhadap keluarganya, termasuklah menganiaya anak sendiri. Setelah dibebaskan, dia kembali. Namun, bukan sebagai insan yang berubah. Dia masih dipenuhi dendam dan kemarahan. Di sinilah konflik jiwa Ijan bermula. Dia keliru sama ada ingin menerima atau membenci. Dia pernah terfikir, jika lelaki ini suamiku, pasti aku memilih untuk pergi. Tetapi ini ayahku. Betapa beratnya ujian seorang anak. Hadirin yang dihormati, novel ini juga menyentuh persoalan kematian dan sakaratul maut. Pada halaman 70 dan 71, Apak menyaksikan sendiri orang yang mati dalam keadaan yang mengerikan. Ada yang ditimbun di cakra padat lucah dan ada yang mati dalam keadaan lara. Saat itu, hati yang keras mula tersentuh. Apak mula berubah. Dia mula mendekati masjid, mendengar ceramah agama dan memperbanyakkan ibadah. Kemuncak cerita berlaku apabila Apak diajak menyertai ekspedisi dakwah ke Merapi. Ijan yang selama ini terluka mula merasakan sinar harapan. Dia membantu menyediakan segala keperluan ayahnya dengan penuh kasih. Namun, takdir Allah mengatasi segalanya. Ketika mereka ingin keluar membeli barang persiapan, tayar kereta mereka pancit. Apak turun untuk melihat keadaan. Dan secara tiba-tiba, Apak dilanggar oleh sebuah kereta. Dunia Ijan seakan terhenti. Dia membawa ayahnya ke hospital dengan penuh harapan dan ketakutan. Namun, dalam detik yang genting itu, Allah memberikan satu pengakhiran yang indah. Apaknya sempat melafazkan La ilaha illallah sebelum menghembuskan nafas terakhir. Hadirin sekalian, solat jenazahnya dihadiri ramai orang, seakan terasa seperti solat Jumaat. Orang tertanya-tanya, apakah amalannya? Lalu Ijan menjawab, penduduk bumi mungkin tidak mengenalinya, tetapi penduduk langit insya-Allah menyanjunginya. Pada pandangan saya, ilustrasi kulit buku ini sangat sesuai dengan jalan ceritanya. Bayangan seorang gadis yang bingung sama ada ingin menerima atau membenci jelas tergambar. Plot cerita pula sangat menarik kerana setiap bab saling berkait dan membawa pembaca semakin dekat dengan mesej yang ingin disampaikan. Novel ini juga syarat dengan pengajaran. Antaranya, kita tidak boleh menilai seseorang hanya berdasarkan masa lalunya. Pintu taubat sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke halku. Selain itu, kita juga diajar bahawa pengakhiran hidup iaitu husnul khatimah bukan berdasarkan siapa kita dahulu, tetapi bagaimana kita kembali kepada ilahi. Nilai murni yang dapat dilihat termasuklah kesabaran seorang anak, keinsafan seorang ayah serta kekuatan iman dalam menghadapi ujian hidup. Pada pendapat saya, novel ini sangat menyentuh hati dan sesuai dibaca oleh semua peringkat umur,
khususnya remaja. Gaya bahasa yang puitis dan penuh refleksi menjadikan pembaca bukan sekadar membaca tetapi turut merasai dan mengisafi. Kesimpulannya, novel Dicekik Sakarat ini membawa mesej manusia tidak lari daripada ujian hidup, terutama apabila berdepan saat kematian dan kehilangan orang tersayang. Sekian, terima kasih.